Okey, huruf C ni dapat kat sini. Boleh? Itu huruf C. Huruf apa? Huruf apa ni? Yang ada tak? Okey. Ya ke? Mana Ji? Cuba tengok Ji, cuba tengok ni ke yang ni? Ada tak yang macam lebih kurang macam Ji? Ji ni ada tiang tak? Kalau ni ada tiang tak? Cuba tengok yang mana dia macam Ji ni macam bulat sikit. Ni bulat tak? Ni bulat tak? Ha, so mana? Okey, okey. Okey, berapa? Ni berapa? F, G, H. Ni berapa? Hello? Ada berapa? Huruf D. Okey, ni. Tepuk. Ada tahu tak ni apa? Ni warna apa ni? Mana ini? Ni gambar apa? Ada dia gambar. Okey. Mana ini? Batik. Ni roti. K. Mana? Masa nak ini ila di la kenapa? Ai, boleh ya? Kenapa? Tak. Di tak. Tak. Okey. Tak. Ni apa? Eh. Boleh? Malay. Hai Alif. Hai. Alif dah makan ke? Dah. Makan apa? Makan nasi dengan daging. Okey. Sedap tak? Sedap. Okey, hari ni kita nak buat aktiviti macam semalam. ABC. Huruf kecil dengan huruf besar. Okey, ni huruf apa? Ni? B, C, D, E, F, G, H. Okey, pandai. Okey, ni huruf kecil, yang ni huruf besar. Alif kena padankan dia. Okey, ambil satu-satu. Dekatkan. Dekatkan. Itu huruf B. Okey. Huruf C mana?
Itu berapa? F. Dia ke F. Ni berapa? F. Ni? G. Ni? H. Okey, pandai. Ni? C. Ni? F. H. Ni apa? Okey, ulang balik. Ni apa? A. B. C. D. E. F. G. H. Okey. Ni? Ni tadi apa? Huruf? Ada huruf apa? Ulang balik. Ni. A. B. C. D. E. Ni apa? F. Ni. G. H. Okey. Dah. Tepuk tangan. Yeay. Bagaimana Alif? Alif. Kita nak buat aktiviti macam semalam. Alif ingat tak apa gambar ni? Masa tu buat gambar. Nada. Alif? Cik. Alif? Kata. Pandai. Cuba Alif kerja katak macam mana? Ni apa? Tak. Ya. Ni apa nak buat apa ni? Ha, mana tu? Tidak. Cuba baca. Okey. Ya. Lelet. Okey. Ni ada satu kata tadi. Alif ambil satu. Lepas tu tak ada kat sini. Boleh. Baca dulu sini. Boleh tak? Ambil ya. Hai Alif. Hai. Alif sihat? Sihat. Okey. Hari ni kita nak buat aktiviti macam semalam. Boleh? Alif kena tampal huruf kecil ni pergi huruf besar. Boleh? Boleh. Okey, buat tampal. Huruf apa tu? Huruf apa tu? D. Huruf apa tu? F. Huruf apa tu? Huruf apa? Huruf apa tu? Ni, huruf apa? Ni huruf apa? A. B. C. D. E. F. G. H. Huruf apa? G. Huruf apa tu? H. Huruf apa tu? C. Apa tu? B. Tu? A. Kalau lepas huruf B huruf apa? Itu C lah. C lah. Okey. Kalau lepas huruf S huruf apa?
Cuba ada baca balik ABC. Start sini. A, B, C, D, E, F, G. Okey. Lepas huruf E huruf apa? Lepas huruf D huruf apa? E. Dah. Ni huruf apa? Huruf apa? Cuba baca balik. Start sini. A, B, C, D, E, F, Ni apa? F, Okey, ni. H, Dia ke? Ni apa? H, Ni apa? H, G. Pandai. Itu keren. Alif dan sendiri tu nak buat aktiviti. Ni yang terakhir tau sebab dah hari ketiga. Okey. Alif dah pernah buat kan yang tiga-tiga ni kan? Dah pernah eja kan? Okey. Alif kena ambil kata dalam ni, lepas tu Alif padankan dengan yang betul, boleh? Okey. Ni apa ni? K, A, Bunyinya K, C, I, bunyinya T, C. C, C, A, K, S, T, S. Lagi satu. Macam